Guys, kedai ni baru je buka tau. Yang ni dekat Kota Laksmana. Ramai ingat ini kedai Cina, tapi sebenarnya ini kedai Melayu Islam kita tau. Ya, mana taknya dia orang set up kedai cantik sangat. Kedai ni sebenarnya mat, tapi dia kafe. Dalam dia ni pun makanan-makanan daripada Thailand semuanya ada tanda halal. Nampak je macam tak meyakinkan, tapi tengok semua ada halal tau. Dah cakap tadi mat and cafe. So kopi dan air-air yang lain banyak sangat. Datang sini jangan lupa try dia punya cabang ang. Ni cincau Thailand tu lah. Yang ni pun unik tau. Thai tea dengan rambutan. Mesti korang tak pernah jumpa. Tapi air dia serius saya cakap sedap-sedap. Dia punya milky blueberry donjito ni pun sedap. Green tea cheese brulee ni pun sedap. Bukan setakat air je, nak ayam susu, nak makan makanan berat, siap ada udang galah. Boleh try pad thai udang galah. Yang ni saiz M. Pad thai dia sedap, udang galah dia goreng rempah. Kalau nak kerabu Maggi pun ada. Kerabu Maggi biasa ada, yang udang galah pun ada. Kalau kerabu Maggi saya suka yang masam, tapi yang ni tak masam sangat lah. Ayam susu korang boleh dapat dekat sini. Ada juga jumbo crab roll. Ini dadah roll kan, makan dengan sop. Boleh try juga dia punya fried shrimp donut. Ini udang dia donut kan, ada breadcrumb. Nak lokcing yang jumbo ada, yang mini pun ada. Banyak sangat makanan. Bukan tu je ada tau, masak lemak dengan udang galah saiz XL pun ada. Yang ni sekali dengan masak nasi. Lemak dia not bad. Kalau nak kata masak lemak orang Melaka tu, dapatlah kat sini. Nak western pun ada. Ni boleh try aglio olio udang galah. Udang galah dia pun masak goreng rempah. Dan aglio olio dia sini pedas tau. Kalau nak dessert, kek, air, macam-macam ada. Yang penting datang dekat sini. Yang ni dekat Kota Laksmana, Dia Mart and Cafe. Isnin dia cuti 11 pagi sampai 11 malam.